Ada ke orang pun? Ada, mesti ada. Aku takut tak ada orang. Orang jauh. Apa khabar ni? Sini lah, Mak. Mak kamu macam mana sih? Macam itulah. Allah. Silalah tengok. Abu. Aku ada datang dengan Abu ni. Abu Rukin dengan CEO ni. CEO lah. Jadi aku ni CEO kena ada. CEO kena ada. Tak ada dia pun nak kenal aku. Kan? Tutup pintu. Jana mak kamu okey ke? Kalau nak kata okey tu, aku tak berani nak cakap dah, Man. Kamu tengok sendiri. Oh ya, okey. Sila. Tak nak sila pula. Kursi ada. Aku kata sila. Dipersilakan. Assalamualaikum, cik. Dah makan ke malam ni? Dia takkan jawab ni. Dia tak boleh cakap ke apa? Boleh cakap, tapi dia ingatan dia lah, ingatan ni. Ingatan dia lupa ya? Itu operasional tu kat mana? Operation kat sini. Dah baik dah. Operation ni dah lah, baiknya belum. Baik. Oh ya kan? Tapi dengan cerita kamu tak boleh nak bekerja lah, nak jaga mak kamu ya? Itulah sebenarnya aku 100% lah nak kena jaga 24 jam lah, tak boleh tinggal. Ya? Tak boleh tinggal langsung. Jadi dia tidur je ke makan macam mana? Makan aku suap lah. Mandi ke mangkat ke apa? Dah buat macam ni, aku lap badan ni. Lap badan dulu dengan maknanya aku lapik dengan plastik sampah kan. Lapik belakang. Aku lap pakai sabun, lepas tu bilas balik apa semua. Habis tu kalau dia nak kencing merah macam mana? Sini lah semua. Pampers lah. Jadi kena beli pampers lagi tu. Itu pun satu. Pampers, tisu basah. Lepas tu yang paling teruknya susu yang mana satu tu? Yang Ensure tu ke? Ensure Gold. Ensure Gold. Mahal tu dulu. Berapa? 70. Mahal tu lah. Seminggu je satu pin. Memandangkan kamu tak ada kerja ni macam mana? Itulah, Man. Allah kan. Betul lah orang cakap. Ujian. Yalah, tapi kalau sebelum ni mak kamu menjaga kamu daripada kecil sampai besar kan. Ni masanya lah. Ni masanya pula kamu kena menjaga mak kamu kan. Jadi abang-abang kamu ada datang? Buat macam ni tak ada lagi lah. Tak ada lagi ya. Jadi ayalah macam dia pun tidur aja kan. Dia ingatan dia terganggu. Dia macam ni. Mak aku ni asalnya dia memang dah orang kata demensia lah, nyanyok lah. Nyanyok. Tapi nyanyoknya sebelum operation tu tak seteruk sekarang. Selepas operation makin teruk lah, jadi dia lupa siapa dan memori dia dia patah balik, dia terlekat 20 tahun lepas. 20 tahun lepas? Jadi dia ingat yang 20 tahun lepas je lah. 20 tahun lepas, jadi dia sebut tu orang yang dah tak ada, maksudnya arwah Tok Wan aku, arwah apa, arwah ayah aku. Dia akan memanggil-manggil. Macam dia apa ni kata memori dia tu yang lama-lama. Yang lama-lama ya. Biasa orang-orang yang itu Man, dia orang dah tua sama je mak aku lah. Dia ada cerita memori yang kisah lama yang lepas-lepas ya. Pasal dia orang juga. Dia sebenarnya benda-benda tu dia mengingatkan kita. Ya, betul lah. Nah kita pun akan tua juga. Ya, betul. Habis sekarang ni penjagaan dia tak dapat ke bantuan mana-mana ni? Sini belum ada lagi, Man. Belum ada lagi. Aku pun sejujurnya memang bukan kata terduduk, menerap juga ni. Sebab ialah bila kita jaga ibu yang orang cakap uzur lah dalam cerita kan. Apa benda kerja tak boleh buat, Man? Yalah. Ini memandangkan rumah yang kamu tinggal pun kamu sewa ke? Sewa. Ya, sebulan berapa? Sebulan aku genapkan tu rasa 450 juga sebulan. Ya. Lepas tu api air lagi. Juga, semuanya jadi tersangkut lah, maksudnya tersangkut semua. Yalah, betul kan. Tapi dia boleh bersembang dengan kamu ni? Boleh bersembang. Cumanya ni macam kondisi sekarang ni dia tidur. Sebab mak aku tidur, dia kadang-kadang 2 hari dia tak boleh tidur. Dia tak tidur tu mungkin fikiran dia ke macam mana. Sebab condition senang cerita nyanyok kan. Kadang-kadang dia time pun dia dah bercelaru. Yalah. Kadang kita kabur pukul 4 pagi, dia ingatkan petang. Dia dengar azan subuh, dia ingatkan azan asar. Dia jadi macam tu. Tapi benda macam ni ya. Benda kena kuat lah, kuat sabar. Iyalah, betul. Memang
So, macam mana pun kamu kena lah. Kena rempuh lah kena hadap juga lah. Tapi orang sebenarnya itulah niat aku dengan ni itulah. Kita boleh bantu, kita bantu. Betul lah. Tapi memandangkan keadaan kamu ni sekarang ni kerja tak boleh nak buat kan. Betul lah. Ada tu tanggungjawab pun banyak. Betul. Habis kamu dengan kumpulan macam mana? Dengan kumpulan Sofia? Dengan Sofia buat masa ni belum ada apa-apa perancangan lagi lah. Cumanya macam adalah perbincangan berkenaan persembahan apa semua kan. Tapi tak tahu jadi ke tak ya? Tak tahu lagi lah. Cuma buat masa ni apa yang aku boleh bagi tahu Sofia pun dia orang faham lah kondisi aku apa semua kan. Yalah. Ibaratnya macam patah satu kaki lah. Ibarat aku tak boleh nak, bukan tak boleh komit. Maksudnya untuk masa sekarang. Yalah memang. Sebab mak ni dia bukan setakat patah tulang pinggul. Dia ada pendarahan dalam kepala. Macam mana boleh jadi ada pendarahan dalam kepala tu? Doktor kata dia bukan efek jatuh sebenarnya. Tu efek apa? Dia sebelum ni dah ada. Tapi bila jadi macam ni, dia timbul terus semua. Jadi bila jadi macam ni, doktor cubalah masuk ubat untuk cairkan lah kan. Yalah. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Ubat dia operation lah. Kena operasi kepala lah pula ya? Itu benda risiko yang besar dan modal pun besar. Aku pun dah tak tahu nak buat apa man. Yalah, betul juga tu kan. Macam sekarang ni, mak, ini benda ni pengalaman untuk aku dan pengalaman untuk orang semua. Yang mana belum ada experience, orang cakap ahli keluarga ke kawan-kawan ke yang patah kena masuk besi ke apa kan. Dia kerajaan sekarang, hospital kerajaan dia lebih kepada perawatan percuma. Tapi besi tu kena beli. Panas tu ni. Kenapa mak? Kenapa mak? Ayalah dia duduk situ. Ayalah duduk situ kat sini. Yalah kat sini je lah. Ni Man ada, Abu ada, Madi ada ni. Semua datang tengok mak. Assalamualaikum Cik. Ni Abu panggil mak. Mak. Abu panggil mak. Abang Cik ya. Ya. Tak usah buat banyak ya. Itulah kepada kawan-kawan ni kan. Kita pun tengok betapa susahnya sahabat kita Amy. Bekerja pun tak boleh, dah berhenti dah kerja. Terus sekali nak main muzik pun tak boleh, nak jaga mak dia kan. Kita berharaplah kepada kawan yang sedang menonton kan boleh ulurkan sedikit bantuan kan untuk meringankan beban yang Amy ni tanggung lah kan. Kerja pun dah tak ada kan. Terpaksa berhenti kerja sebab dia nak jaga mak dia. Kalau tidak siapa nak jaga mak dia kat rumah kan. Lepas tu kalau harapkan show kan dua bulan sekali pun tak ada kan. Baru dalam perancangan. Kalau perancangan tu tak tahu jadi ke tak kan. Jadi saya serulah kepada kawan-kawan semua sahabat-sahabat anda kan juga yang menonton dalam channel ni kan kita tolong support Amy kan menderma dekat dia berapa yang termampu. Nak hantar RM1 pun boleh, RM2 pun boleh, terpulang. Ikhlas kepada kawan-kawan semua kan. Nanti nombor akaun dia saya akan pinkan dekat komen. Jadi kawan-kawan boleh transfer terus kepada Amy untuk dia membeli macam pampers, nak membeli seandainya keperluan mak dia macam susu ke apa kan. Tengok berapa yang kita boleh bantu itu je lah kepada kawan-kawan. Jadi itulah untuk konten kita pada hari ini. Kat sini je lah, semoga saya minta harap kawan-kawan dapat memberi bantuan sedikit sebanyaknya meringankan beban sahabat kita Amy Sofia ataupun dia pun pernah nyanyi dengan kumpulan Dinamik, kumpulan Samudra kan. Jadi biarlah kalau duit kalau dulu-dulu jadi kru dari kru pun pernah. Tapi memandangkan duit, tahulah duit banyak mana pun tu. Cakap dulu tu bukannya boleh disimpan sampai beratus-ratus ribu kan. Cuma yang ada ni yang nak dihadapnya sekarang ni kan, dia kerja terpaksa dia kena berhenti. Keduanya pula show pun tak ada kan. Entah mana-mana tak ada kan. Entah mana-mana baru nak show. Jadi ke tak jadi kita pun tak tahu. Jadi sama-sama lah kita bantu ada ni brother Amy ni kan untuk meringankan sikit kerana bebanan yang ditanggungannya semata-mata untuk menjaga maknya kan. Kita tengok pun mak dia macam mana keadaan mak dia, bercakap pun dia ibarat dah nyanyuk sikit-sikit lah. Cuma yang dia boleh bersuara panggil anak dia lah Amy je lah. Amy lah nama yang di ujung mulut dia je kan.
Sekarang ni dia terlantar macam ni, mandi pun Amy terpaksa mandikan. Pampers Amy tukarkan. Kan, habis siapa lagi nak jaga kalau tidak dia kan? Di sini dia pun saudara mara adalah tapi jauh lah. Nak datang susah jadi dia kena jaga. Jadi kita sama-sama lah kan. Kita telah cuba sedaya upaya kalau ada sedikit sebanyak kita membantu Amy ya. Nanti saya akan pinkan nombor akaun Suhaimi ni di dalam komen ya. Assalamualaikum kawan-kawan. Apa boleh cakap ibu? Saya pun sebenarnya rasa terharu juga lah bila tengok jadi lah. Sedih lah. Yalah. Memandangkan keadaan ini kan. Jadi saya pun berharap peminat mana yang membantu tu, saya sekiranya membantu, saya ucapkan terima kasih lah. Saya dengan Man, kami memanglah nampak macam nakal, tapi untuk kawan-kawan kami ambil berat. Saya Man, kami datang dari jauh ni, dari Ipoh ni. Kami nak, memanglah Amy pun ada telefon ke mana. Jadi kami datang sini untuk bantu Amy dan apa yang mampu kami bantu ya. Jadi kepada kawan mana yang sudi menderma sedikit sebanyak pun, terima kasih banyak-banyak kan. Kita sekadar membantu yang memerlukan. Kalau betul, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.